3 kisah legenda rakyat yang terkenal di Malaysia. Mungkin ada yang korang tak tahu. Pertama, Puteri Gunung Ledan. Kisah Puteri Gunung Ledan menceritakan seorang puteri yang amat cantik sehingga menarik perhatian Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Melaka untuk meminangnya. Namun Puteri Gunung Ledan mengenakan 7 syarat yang mustahil dipenuhi, antaranya jabatan emas dan perak, dan paling terkenal semangkuk darah Sultan Ahmad yang merupakan anak Sultan Mahmud Shah sendiri. Kedua, Si Tanggang. Si Tanggang mengisahkan tentang sebuah keluarga iaitu seorang ibu dan anak yang sangat miskin. Apabila dewasa, Si Tanggang yang cekap berlayar dan berniaga telah berhijrah meninggalkan ibunya disebabkan kepandaiannya membolehkan dia menjadi kaya raya dan turut dikahwinkan dengan anak sultan. Ketika kapalnya berlabuh di tempat asal usulnya, dia telah berpura-pura tidak mengenali ibunya, malah turut menghinanya. Disebabkan kedurhakaannya, Si Tanggang dan kapalnya disumpah menjadi batu oleh ibunya. Yang tak nak jadi anak derhaka, sila hadirkan diri. Terima kasih. Ketiga, Mahsuri. Mahsuri adalah seorang gadis cantik jelita yang lahir di Pulau Langkawi. Namun kecantikan tersebut menjadi malang apabila dia difitnah berzina ketika suaminya keluar berperang dengan Siam. Mahsuri dijatuhi hukuman mati dengan menikannya menggunakan keris pusaka milik keluarganya. Darah putih yang keluar dari tubuhnya menjadi bukti kesuciannya.